al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Faedah dari sudut ilmiahnya, dari sudut kesenian ayatnya kita belajar. Yang pertama, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Allah Ta'ala sebut di sini secara keras, hei kafir, mugi sembah barang yang tak ada apa-apa kuasa, tak memiliki sebarang kekuasaan, lemah selemah-lemahnya. Kamu yang di akhir ayat Tuhan kata wala yastati'un, la yamliku wala yastati'. Ulama tadabbur celek sini. Tanda pelajar kita nak fokus sini ya. La yamliku wala yastati'. La yamlik ni tak ada gapo kita. Saya tak ada apa. Nak makan minum pun tak ada. Tapi kita ada kemampuan untuk pergi cari. Nah, kita pergi cari pucuk kayu. Kita pergi tahan tahu, ambil ikan. Kita pergi minta bantuan dengan orang, pergi pejabat kebajikan minta bantuan, masih ada peluang. Allah kata dak, la yamliku wala yastati'. Tengok, ini bahasa Quran tuan-tuan, sangat tinggi dia punya balagh. La yamliku wala yastati'. Dia tak mampu, dia tak ada milik, dia tak mampu nak pergi cari. Nak pergi cari mana dia kerah, objek keras, tak bergerak nak pergi cari. Kalau kambing boleh pergi cari daun. Nah, gotu boleh cari makan berhala nak cari apa? Bergerak pun tidak. Allahu Akbar. Ini tengok bahasa Quran yang menarik. Tuhan kata la yamliku wa la yastati'. Dia tak milik, nak pergi cari pun tak boleh. Contohnya kita sekarang ni tak ada makan di rumah kita, miskin tegar, tapi kita mampu bergerak. Mampu tak? Mampu. Dia duduk di tepi jalan minta derma, lapar. Okey, sedekah. Pergi pejabat kebajikan masyarakat, pergi ke PPZ, pusat zakat contohnya, masih ada peluang. Tapi Allah nafikan di sini dua-dua. La yamliku wa la yastati'. Allah. Ini bahasa Al-Quran, maknanya total tak ada kemampuan. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Fala tadribu lillahil amsal. La tadribu lillahil amsal. Mu jangan buat bandingan, satu misal perbandingan, mengada suatu bandingan dengan Allah. Kata ulama tadabbur, la yahillu li ahadin an ya'taqida. Tidak harus, tidak boleh sama sekali, tidak halal sama sekali mana-mana hamba Allah Ta'ala buat bandingan dengan Allah walaupun sedikit. Wala ahadan mumathilun lillah. Tak ada siapa yang boleh sebanding dengan Allah Ta'ala, tak ada. Kerana itu para pengkaji akidah, dia kata apa? Menggunakan perkataan al-amsal, at-ta'bir binafi at-tamsil. Kita guna perkataan la mathila lahu, tidak ada sebanding dengan Allah Ta'ala dalam nama-nama Allah dengan sifat Allah Ta'ala. Aula daripada kita nafi tasbih. Kita nafi tasbih. Tasbih ni ada orang panggil, ada tasbih mana seumpama. Hak ni bandingan semisal, menafikan bandingan semisal lebih kuat daripada bandingan tasbih. Dia kata tasbih tu ada sedikit sebab. Tengok dalam ayat ada 3 sebab. Yang pertama, annahul muwafiqu li lafzil Quran. Kita kata la mathila lahu. Allah Ta'ala itu tidak ada sebanding dengan dia, semisal dengan dia. Hal ni diguna oleh Allah Ta'ala dalam Quran, laisa kamithlihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Dan yang kedua, Allah kata fala tadribu lillah, mu jangan buat bandingan dengan Allah Ta'ala. Tuhan tak kata laisa kasyibhihi syai'. Tengok, ini semua ni orang-orang yang mengkaji bahasa nampak kenapa Tuhan kata la laisa kamithlihi, dia kata la syabiha lahu. Yang kedua, anna tasbih sara wasfan.
Tasbih menyamakan Allah Ta'ala itu satu sifat yang manusia tak boleh nak faham. Kadang-kadang tak faham. Bila orang kata Allah Ta'ala bersifat dengan melihat, isbatu sifatil basar, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala melihat. Dia kata mu ni tasbih, mu ni banding Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab makhluk tengok, Tuhan tengok juga lah. Maka mereka menamakan orang yang mengisbatkan sifat Allah berdasarkan kepada firman Allah, berdasar dia sebagai musyabbihah. Kaji dengar kan orang ni kata ni pokok musyabbihah ni menyama Allah makhluk. Kita kata tak, laisa kamitsli syai'. Allah sendiri dia kata dia melihat, basar. Jangan pula bertanya kalau Tuhan melihat, mana Tuhan ada mata? Tuhan berkata-kata, Tuhan ada gigi. Itu dia panggil syabih. Jadi ini semua hujah yang mengatakan elok kita guna la masila lahu. Yang ketiga, nafyu tasbih ala itlaq. Ada juga sifat manusia ni berilmu, tapi Allah Ta'ala sifat dia ilmu. Orang ni orang ahli ilmu, tapi itu ilmu makhluk, yang ni ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu kata di para ulama, seelok kita lebih gunakan kata la masila lahu. Wallahu alam, itu pandangan. Boleh faham kan? Kalau tak boleh faham, kena dengar molek. Baik, kita pergi kepada ayat faedah yang ketiga. Allah kata hal yastawun, sama ke orang buta dengan orang celak? Orang buta dengan orang celak sama? Tak akan sama. Orang yang hamba dengan orang merdeka sama? Tak akan sama. Nah, tengok dalam ayat ini Allah kata masalan abdan, bandingnya dua orang hamba, tapi Tuhan guna dhamir jamak di sini. Yastawun, semua mereka. Kenapa pula mereka? Tadi bandingkan dengan dua orang. Jadi kata di ulama, jins bil jins, jenis spesies hamba. Hak ni spesies manusia merdeka. Jadi kerana itu dia guna jamak. La yastawun, hal yastawun, sama kata sama. Tengok bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita kata hal yastawiyan lah, dua tu sama ke tak? Tak. Dia guna yastawun. Sebab apa yastawun? Sebab guna jenis hamba dengan jenis orang merdeka tak akan sama. Jadi tak akan sama. Bila tak sama, Tuhan pun buat bandingan di sini. Allah Subhanahu wa taala hal yastawun, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki segala alam ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, di bawah kuasa Allah, di bawah ilmu Allah, di bawah keagungan Allah. Jadi hamba tak boleh nak berkuasa atau sudut banding Tuhan lah. Yang keempat, wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'. Allah Ta'ala bandingkan seorang laki-laki, salah seorangnya kelu pekak dari semula jadi. Orang pekak, orang tuli, orang bisu. Jadi kata di para ulama, ju'ila nafyu sifatil kalam. Allah Ta'ala kata dia tak boleh nak bercakap, dia tak mendengar. Jadi sifat ketuhanan mesti ada sifat mendengar, melihat, berkata-kata, mengetahui. Itu sifat Tuhan. Jadi kalau dia mau ni tak boleh nak memikir, tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak mendengar, maka itu bukan Tuhan. Kenapa kamu pacak dia sebagai Tuhan? Peliklah kamu semua ni. Peliklah kamu semua ni. Jawabnya sangat pelik apabila manusia memilih jalan yang pelik. Pelik. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah. Yang terakhir kita ringkas-ringkas ya, sebab ayat dia ni faedah dia jelas sangat. Analogi bandingan orang celak dengan orang buta, orang bisu dengan orang berkata-kata, tak sama. Sama dengan ayat tadi, hamba dengan tokek, tak sama. Jadi Allah tak nak buat bandingannya cukup mudah. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli, sama ke? Jawabnya tak sama.
Hak ni Allah Ta'ala suruh berlaku keadilan, buat benda molek, berkuasa penuh. Tak sama dengan mana-mana makhluk yang tak bergerak dan tak bernyawa itu, ataupun yang cacat, dia sudah anggota fizikal, panca inderanya, tak akan sama. Baiklah, yang terakhir kita pergi kepada ayat yang terakhir, wa ma amrus saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Keadaan kiamat tu laju cepat. Pasal apa kiamat nama dia sa'ah? Kiamat kenapa dinamakan sa'ah? Sa'ah maknanya satu waktu. Sebab li'anha tafja'ul insan, kerana berlakunya kiamat tu mari tiba-tiba. Dia mari tiba-tiba, sekali Israfil tiup, mati habis orang. Kapal apa ni, dunia ni bakalan latih habis pecah. Langit terbelah, jatuh lebok. Matahari satu saat, satu ketika saja Allah nak menyatakan kekuasaan dia, nak menyatakan keagungan dia, nak menyatakan kekuatan dia. Dia boleh binasakan dunia ni dalam satu saat. Mati habis. Sudah mati semua orang, makhluk. Sekali lagi Allah perintah kepada Israfil, tiup, baik pula, habis pakat bangun lah ke. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kuasa Allah. Jadi hari ini jelaslah kepada kita bahawa perbandingan yang dibuat untuk menyatakan kelemahan makhluk. InsyaAllah kita sambung.